Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk cara guna dokumen menggunakan Canva. Kita nak guna dokumen yang ada dalam Canva ni. Okey, mula-mula kita tekan atas dokumen tu. Okey, lepas tu saya nak tunjuk Magic Write dalam dokumen ni. Magic Write dalam dokumen ni. Okey, nampak tak belah kiri atas tu dia tulis Magic Write. Korang tekan. Okey, contoh. Contoh kita nak buat hari ni adalah bulletin. Okey, buatkan saya bulletin Kevin Syaz. Ni sebab saya buat contoh je lah. Nanti korang buat lah. Bulletin mingguan untuk Kevin Syaz Lipis. Okey, yang ni saya buat contoh. Kita tekan hantar sekejap lagi. Pastikan menarik lah. Kita tambah. Okey, tekan hantar. Okey, dia tengah menjana kita. Dekat kita dia tengah tulis untuk bulletin tu lah. Okey, jadi dokumen ni kalau korang nak buat surat ke apa, korang boleh guna Canva ni je. Mudah. Lepas tu tekan insert. Lepas tekan insert dia akan keluar lah. So korang boleh edit pula lepas ni. Okey, yang ni tak siap lagi line ku slow. Dia ada header. Dia secara automatik bila kita tekan insert dia akan ada header, gambar header gitu. Kejap lagi dia keluar. Okey, yang ni belah tepi ni ada template. Banyak template yang korang boleh guna lah. Boleh pilih untuk kerja korang lah. Okey, yang ni dia keluar automatik lah. Bulletin mingguan Kevin Syaz. Header dia lah. So menarik lah. Header dia menarik. So korang boleh buat macam-macam. Surat berhenti kerja. Macam-macam boleh buat. Kita jangan guna AI je. AI yang ada dalam Canva ni. Okey, yang tepi ni template. Banyak template korang boleh guna. Okey, contoh yang aku tekan ni. Kita template, kita tambah untuk muka surat baru. Okey, tengok template yang sedia ada. Korang boleh edit. Korang nak buat apa? Annual report. Macam-macam boleh. Nak buat report apa korang boleh edit. Tapi template dia ni lagi menarik lah. Lagi menarik. Korang boleh cubalah pelbagai template yang ada dekat tepi belah kiri ni. Kena pelbagaikan. Kena guna supaya menarik lah. Okey. Aku nak tambah satu lagi. Korang boleh share benda ni dengan orang lain. Ataupun korang boleh jadikan yang korang buat ni sebagai website. Contoh korang tekan share atas belah kanan tu. Okey, korang tekan butang website. Website yang warna biru tadi. Okey. Lepas tu korang tekan publish. Korang tekan publish. Okey, tunggu sekejap. Line slow. Okey, bila dah siap ni, korang boleh copy link, boleh share dengan orang lain lah. Maksudnya jadi satu website lah. Okey, view your website. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah hasil yang kita guna link lah. Berdasarkan yang kita publish tadi. Korang tengok. Jadi satu page website lah.